Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to This Is That Channel. Antara filem yang dinanti-nantikan untuk tahun 2025 telah pun keluar dan boleh ditonton di wayang, iaitu Mission Impossible Final Reckoning. Filem Mission Impossible Final Reckoning adalah sebuah filem spy action drama. Filem ni adalah filem direct sequel kepada filem dengan title yang lebih kurang sama, iaitu Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Cuma fun fact about this movie, tajuk untuk filem sequel ini telah ditukar kepada yang sepatutnya menjadi Mission Impossible Dead Reckoning Part 2 telah ditukar kepada Mission Impossible Final Reckoning. Okay. Tak ada, orang kata apa, tak ada statement rasmi dikeluarkan, tapi the reason behind diorang tukar the title of this movie, satu adalah atas faktor kelewatan, biasalah kan, kelewatan, dan juga it is actually a marketing stunt lah. Ada, bagi aku ada reason kenapa dia namakan Final Reckoning. Mana kejap lagi aku akan explain lah. Secara keseluruhan, filem Mission Impossible kali ini adalah Mission Impossible yang ke-8 dalam the whole Mission Impossible punya franchise, yang telah berlanjutan for almost 30 tahun, almost 30 years guys, since 1996. Itu adalah macam 3/4 kot daripada umur aku. So that is something quite amazing lah, agak luar biasa lah. Filem Mission Impossible kali ni dia dah, macam kata tadi, dia ada direct sequel. Dia pick up beberapa bulan selepas the ending of Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, di mana kali ni AI yang rogue AI yang dinamakan The Entity telah berkembang luas, dan dia telah conquer cyberspace, seluruh dunia punya cyberspace, dan juga dia telah hack ke dalam sistem pertahanan beberapa kuasa-kuasa besar lah. So sekarang ni kebanyakan negara terpaksa beralih daripada sistem digital kepada sistem analog, untuk mengelakkan daripada dihack oleh The Entity lah. Setelah berbulan menjejaki the source code of this entity, yang mana source code ni boleh digunakan untuk once and for all eliminate ataupun menghancurkan the entity ni, Ethan Hunt dan tim dia telah menemui lokasi source code tersebut. So, berjayakah Ethan Hunt mendapatkan source code tu dan once and for all eliminate the entity? Ataupun ada lagi tak dia punya team member yang akan terkorban dalam dia punya pursue untuk menewaskan the entity? Korang kena tengok sendirilah. Pace filem kali ni bagi aku dapat rasakan dia agak slow berbanding dengan part 1. Sebab filem ni dia banyak elemen drama, tapi dia tidaklah boring, sebab walaupun dia slow, filem ni dia penuh dengan action scene. Overall filem ni dia punya screen time hampir mencecah 3 jam guys. So kalau korang tengok part 1 dan part 2 secara berterusan, total jam tontonan korang akan menjadi 6 jam. Macam filem Hindustan tu. Filem ni dia punya pace slow sebab macam aku cakap tadi, sebab dia ada, dia punya elemen drama tu lebih banyak. Tapi aku faham lah kenapa, sebab filem ni dia, maksud aku bukan the whole filem part 1 part 2, tapi part 2 ni sendiri dia banyak adegan drama yang melibatkan flashback kepada bermula daripada filem Mission Impossible yang pertama lagi. Filem Mission Impossible kali ni dia aku nampak dia merangkumkan tau. Dia tie up all the storyline of all Mission Impossible punya filem dalam franchise ni. Dan surprisingly sebenarnya storyline ni dia ada relate. Dia relate to each other, dan dia sebenarnya adalah satu setup yang membawa kita kepada this final episode.
So memang betul-betul lah macam aku cakap tadi, kenapa dia end up tukar the title of this movie daripada Dead Reckoning Part 2 kepada Final Reckoning, sebab dia nak menekankan elemen final di situ. So di situ kita boleh tahu that this film is maybe Ethan Hunt punya final, not just his final mission, but the conclusion of all dia punya life work lah sebagai seorang agent IMF. That is something huge, guys. That being said, adakah bermakna yang filem ni adalah filem Mission Impossible yang terakhir? Adakah Ethan Hunt dan juga tim dia survive ke tak kali ni? That one korang kena tengok sendirilah ya. Walaupun filem ni dia banyak flashback, maknanya dia cerita balik lah daripada Mission Impossible 1 sampailah Mission Impossible 8 ni, korang tetap juga kena tengok semua filem Mission Impossible ni lah. Especially kalau korang first time viewer untuk franchise ni, korang memang kena tengok daripada part 1 lah, supaya korang boleh lebih memahami cerita ni. Dan juga bagi mereka, bagi peminat Mission Impossible, untuk korang tengok part 2 ni, aku suggest lah, Heidi suggest untuk korang tengok juga part 1, supaya korang tak akan lost lah bila korang tengok Final Reckoning ni. Jalan cerita filem ni bagi aku agak heavy, dan korang memang kena follow rapat dia punya film progression ni, scene by scene dia. Sebab kalau korang termiss satu ataupun korang tak dapat tangkap cepat, korang akan struggle. Bagi aku korang akan struggle sikit lah. Sebab dalam filem ni banyak benda berlaku tau, banyak elemen, banyak storyline, layer of storyline berlaku pada berlaku secara serentak. So a lot is going on at the same time, which is why kalau korang tertinggal ke apa, korang akan struggle lah macam cakap tadi. Dari segi action, adegan action, filem ni memang banyak, guys. Dan action dia kali ni memang bagi aku memang sangat-sangat gempak lah, especially dia punya stunt work. Dan aku tak sure, tapi aku ada tengok behind the scene punya video. Memang kebanyakan, aku rasa almost all stunt action dalam filem ni dibuat oleh Tom Cruise sendiri. Biasalah, siapa tak kenal Tom Cruise kan? Tapi ada beberapa action scene dalam filem ni yang aku rasa kadang-kadang tu dia terlalu panjang kan tau. Okey lah, contohnya ada satu action dalam kapal selam tu. Ini bukan spoiler ada korang akan tengok dalam trailer, ada tunjuk. Dan scene tu dia agak panjang sikit, walaupun dia penuh dengan action. Dia punya action tu agak panjang sikit, dan aku ada rasa bosan sikit dia tengok lah. Macam aku rasa macam okey lah, aku dah action ni dah okey, so what's next kan, aku nak tengok action seterusnya. Dan ada beberapa scene di situ yang dipanjangkan sikit lah. Dan juga ada beberapa stunt work yang aku rasa macam tak logik, kalau ikut hukum fizik lah. Aku tak nak point out which one. Korang boleh cuba pinpoint. Tapi aku boleh katakan banyak scene action stunt yang melibatkan CGI lah. Yang tu bagi aku nampak tak logik. Not to say that dia punya CGI filem ni tak bagus. Dia bagus, tapi somehow rather dia terlalu exaggerate sikit. That action scene, that stunt sampai nampak sangat tak real. Yes, biasalah, ini sebuah filem kan. Memang dalam filem ni dia kan dia hanya storytelling. Tapi that being said, bagi aku the action scene untuk filem kali ni adalah the strong point of this film. Director dia kata ke semua stunt dalam filem ni adalah stunt yang paling susah dan paling mencabar dalam semua filem-filem Mission Impossible yang pernah dia buat dan pernah ditunjukkan. So itulah aku cakap, dia stunt dan juga action scene untuk filem ni adalah the strong point of this film. Hampir ke semua pelakon dia orang return untuk filem part 2 ni, with the exception of Vanessa Kirby dan juga Rebecca Ferguson, sebab karakter ni dah part 1 ni dah settle dah that karakter. Aku suka that bila aku tengok karakter-karakter ni dalam part 2 ni, although overall dia adalah satu filem yang sama, tapi dalam part 2 ni aku nampak dia punya karakter build up tu dah semakin, diorang ni semakin matang tau.
Terutamanya watak si Grace ni, lakonan Hayley Atwell, di mana kalau korang ingat lah, tapi aku ingat dalam part 1 dia punya watak ni sangat-sangatlah annoying. Sangat-sangatlah menyusahkan Ethan Hunt sebab dia asyik-asyik nak lepaskan diri dia saja, dan dalam dia nak lepaskan diri dia tu, dia telah mengakibatkan berbagai-bagai masalah kepada Ethan. Sampailah towards the end of the movie part 1 tu memang sangat-sangat annoying. Tapi kali ni dia dah berubah, guys. Kali ni dia dah menjadi tak ada annoying lah. Dia macam dah jadi part of the team lah, which is bagi aku okey lah. Cuma aku nak point out watak Ethan Hunt kali ni, dia punya mission tu ataupun dia punya benda yang dia kena handle kali ni bagi aku sangat-sangatlah stressful tau. Aku boleh rasa dia punya beban tu sebab banyak benda yang dia kena fikir, banyak benda dia kena handle. Lepas tu dengan dia punya ancaman lah, dengan dia terpaksa buat beberapa action, dia terpaksa go through pelbagai cabaran fizikal lah untuk dia completekan mission dia. So semua benda tu nampak macam terlalu membebankan Ethan Hunt tau. Dan aku tahulah ni sebuah movie kan, tapi Tom Cruise sekali lagi berjaya lah membawa memberi satu lakonan yang sangat bagus sampai aku boleh feel that beban tu. Macam mana aku feel sebab bila dah habis filem ni baru aku rasa lega tau. Tapi seolah-olah macam akulah yang spy dalam filem ni. Sampai that level tau dia punya menjadi lakonan si Tom Cruise ni. Ada satu perkara aku nak point out, macam aku cakap tadi, filem ni dia adalah satu filem, dia banyak buat flashback, dia merangkumi filem-filem Mission Impossible sebelum ni. Dengan itu ada 1-2 karakter daripada filem Mission Impossible yang lepas, dia akan buat cameo dan juga dia ada appear dalam filem ni tau. Cuba korang kena pasti siapa dan komen kat bawah. Overall aku enjoy lah tonton filem ni. I enjoy it very much sebab bagi aku Tom Cruise dengan dia punya production team telah berjaya memberi kita satu lagi high quality filem lah. Dan dengan itu aku boleh bagi rating filem ni 7/10. Kenapa 7/10? Sebab macam aku cakap tadi, ada beberapa action scene dalam filem ni, particularly yang CGI punya version lah, yang bagi aku agak tak logik, dan itu dia mengganggu sikit lah aku punya enjoyment. Tapi selain daripada tu, semua aspek lain dalam filem ni memang gempak, dan aku sangat-sangat syorkan korang tengok filem ni dekat wayang. Okay guys, itu tadi aku punya video review untuk filem Mission Impossible Final Reckoning. Kalau korang suka aku punya video, sila tekan butang like, share video ni dengan kawan-kawan korang, dan bagi mereka yang belum subscribe, sudi-sudilah untuk subscribe ke DZZ channel. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.